Kalau kita tak tangkap ikan, kita memang tak ada makanan untuk makan malam-malam ni. Baiklah, kita kena tolak ni keluar kawan-kawan. Jadi, kalau apa-apa jadi, kita akan terperangkap di tengah-tengah tempat yang tak ada sesiapa. Kita dah pasang layar dan kita sedang menuju ke ufuk. Saya tak pasti sama ada saya nak tahu atau tidak. Tapi, saya akan tanya dia sama ada bot dia pernah tenggelam sebelum ni. Kita dapat ikan besar bro, jom. Saya betul-betul tengah fikir sama ada saya nak tunjuk kepada korang semua rasanya segala yang sedang berlaku di sekeliling saya sekarang. Saya mungkin ada 4 atau 5 jenis ikan berbeza yang akan dimasak sekarang. Memang sedap gila. Yeehaw! Korang, kita ada rancangan gila untuk hari ini. Apa yang kita akan buat ialah kita akan berjumpa dengan salah seorang kapten tradisional Indonesia dan kita akan menuju ke Lautan Biru di luar sana untuk mencari satu struktur tradisional yang mereka tinggalkan di tengah-tengah laut. Dan itulah tempat yang kita akan pergi. Hari ini, kita bawa senjata besar. Korang boleh tengok kat sini. Ini ialah senapang tombak 1.2 meter. Dan inilah yang kita akan guna untuk harapnya dapat tangkap ikan besar. Tapi itu bukan semuanya. Sebenarnya, saya ada 2 kawan yang akan sertai saya dalam pengembaraan gila hari ini. Dan saya ada sedikit cabaran untuk mereka. Saya akan beritahu korang nanti bila kita jumpa dengan mereka. Tapi ia memang satu cabaran gila. Kita akan mula meneroka sepanjang pantai ini, cari kapten bot kita dan kemudian kita akan mula bergerak ke Lautan Biru yang dalam untuk menangkap ikan. Itulah rancangannya. Kalau kita tak dapat tangkap ikan, memang kita akan berlapar untuk makan malam-malam ni. Jadi kita akan jelajah merata-rata. Kita memang kena tangkap ikan. Nanti kita akan masak bersama seorang penduduk tempatan Indonesia secara tradisional. Harap-harap kalau kita dapat tangkap ikan, aku pun tak tahu apa yang akan jadi. Tapi memang akan jadi hari yang gila. Baiklah, korang boleh nampak semua bot tradisional di belakang aku ni. Salah satu bot ni sebenarnya adalah bot kapten kita. Dan korang mesti tertanya-tanya, apa benda kat dada, bahu dan semua tu? Korang tahu, aku memang buat yang terbaik setiap minggu untuk korang. Dan minggu lepas, aku masuk hospital. Tak ada hal lah kan? Tapi sebenarnya, aku kena jangkitan staf kat semua luka aku sebab jalan kat pantai, tak bersihkan luka dan sebagainya. Jadi minggu lepas, aku memang down. Tapi minggu ni, aku dah rasa normal balik bro dan kita akan teruskan. Baiklah, kita ada budak tempatan kat pantai ni. Kau nak buat apa? Apa ni? Apa ni? Maklumat. Kanak-kanak itu perlu menjual gelang. Duit itu untuk pergi ke sekolah dan membeli peralatan sekolah kerana sekolah sangat mahal. Gelang. Gelang, berapa? RM50,000. Semoga hari awak berjalan lancar kawan. Nikmatilah. Pergi beli aiskrim untuk diri sendiri. Okey. Saya cuma suruh dia pergi beli aiskrim untuk diri sendiri. Memang dia hebat gila. Dia mungkin lebih perlukan duit itu berbanding saya pada tahap hidup saya sekarang. Jadi saya akan bermurah hati. Saya akan berikan saja. Saya bukan di sini untuk tunjuk kepada anda semua yang saya bagi duit percuma, tapi inilah sebahagian daripada kehidupan di sini. Saya bertuah dan anda semua menyokong saya. Inilah kehidupan yang kita jalani. Kita berada di Indonesia dan ini semua rancangan Tuhan bro. Saya sangat bertuah ada anda semua. Jom kita mulakan. Mari kita cari bot ini kapten. Baiklah. Kita kena tolak bot ini kawan-kawan. Sedia? Tolak. Tolak bot ini keluar. Oh, aduh. Cepat. Cepat. Woohoo! Baiklah, naik. Baiklah, kita bergerak kawan-kawan. Ya bro. Baiklah, kawan-kawan dah bergerak. Baiklah, kawan-kawan baru saja duduk di atas bot. Kita ada kapten. Kita mungkin sudah... Sejauh mana kita dah pergi kapten? Baguslah, tak jawab pun. Baiklah semua. Kita ada lebih kurang 1 jam perjalanan untuk sampai ke tempat yang kita nak tuju sekarang. Korang boleh nampak sekarang dah mula basah. Keadaan akan jadi makin mencabar. Jadi aku jumpa korang kat sana kalau ada apa-apa gila berlaku. Tapi kita ada perjalanan yang berat ni bro. Hai semua, jom kita gerak. Baiklah, benda paling kelakar ialah kawan-kawan aku semua ingat diorang datang untuk misi memburu ikan dengan tombak je sekarang. Tapi aku belum bagi tahu diorang yang aku ada cabaran untuk diorang hari ni. Jadi aku dengan kapten je yang tahu pasal ni kat sini. Aku akan bagi tahu diorang bila kita sampai kat tempat yang kita nak buru ikan dengan tombak tu. Tapi korang boleh nampak sekarang air agak bergelora. Baiklah, aku tak pasti 100% apa yang sedang berlaku sekarang. Tapi aku yakin kapten tengah pasang layar ni. Diorang bukan orang kaya. Diorang tak ada teknologi paling canggih. Tapi diorang tetap boleh buat kerja dengan apa saja yang diorang ada. Memang gila. Tengok ni. Korang serius ke sekarang ni? Tengok ni. Tengok ni. Kita ada ad kat sini. Hai semua. Lagian betul.
Dan kita ada Chris kat depan sini. Oh, dan sudah tentu Kapten. Hai kawan. Saya nak beritahu sesuatu pada korang. Jadi, bila kita sampai ke lubuk nanti, sebenarnya ada satu cabaran yang akan berlaku. Saya akan tetapkan beberapa peraturan untuk kita. Bila kita dah keluar nanti, keadaan akan jadi gila, okey? Setuju. Geng kami sedang berlayar menuju ufuk. Memang betul-betul ada 4 orang daripada kita atas perahu tradisional di Indonesia ni, bro. Kalau kami tak sempat balik ke darat, hantar saja seseorang ke Indonesia di tengah-tengah entah mana. Itulah tempat yang kami tuju. Memang tak ada EPIRB dan suara kecemasan atas perahu ni. Jadi, kalau apa-apa jadi, kami akan terperangkap di tengah-tengah entah mana. Tengok dia tu. Woohoo! Sekarang kita guna angin, sayang. Lebih kurang apa yang layar ni buat ialah ia akan angkat bot keluar dari air dan akan tolak kita merentasi semua ombak kecil. Kita sebenarnya akan tekan habis. Macam 2 kali ganda atau 3 kali ganda kelajuan daripada apa yang enjin 15-20 kuasa kuda biasanya boleh buat. Tengok betapa hebatnya benda ni sekarang, kawan-kawan. Kita dah pasang layar dan kita sedang menuju ke arah ufuk. Kita ada kapten di belakang, gunung berapi di belakang dia. Inilah yang kita cari dalam hidup, bro. Tak ada peralatan elektronik. Tak ada cara nak tahu ke mana kita pergi. Macam mana awak tahu ke mana kita nak pergi? Jadi, awak guna mercu tanda di pantai. Gunung-gunung. Okey, ya. Jadi dia sejajarkan arah dengan gunung-gunung tertentu dan dia tahu bila bot berada di celah gunung-gunung tertentu, maka itulah tempat yang kita tuju. Pernah tak awak sesat di sini sebelum ini? Macam pernah sesat sebelum ini? Macam tak tahu ke mana nak pergi atau tak pernah? Ya, bila hujan lebat. Sekarang belum hujan lebat lagi. Okey. Jadi dia kata satu-satunya masa dia pernah sesat di sini adalah bila hujan lebat. Jadi mungkin dia tak nampak jalan. Memang luar biasa. Saya tak perlukan GPS. Ya, dia kata dia tak perlukan GPS. GPS ada di sini. Saya tak pasti sama ada saya nak tahu perkara ini, tapi saya akan tanya dia sama ada bot dia pernah tenggelam sebelum ini dan sama ada bot itu pernah karam. Jadi, mari kita tanya dia. Pernah tak bot awak karam sebelum ini? Di mana? Di sini, di atas air. Pernah tak bot awak karam? Banyak kali. Banyak kali. Itu satu perasaan yang hebat, kawan-kawan. Itu satu perasaan yang hebat. Korang dengar tak tadi? Banyak kali. Baiklah kawan-kawan, kita dah berlayar ke sini lebih kurang sejam. Dan sekarang, kita berada di air sedalam 1,600 meter. Memang gila. Aku ada kawan-kawan kat belakang aku. Kita tunggu sekejap lagi supaya matahari turun sikit sebelum kita terjun ke dalam air. Sebab Kapten cakap, kalau kita terjun sekarang, semua ikan akan lari. Dan peluang kita nak ikan tu kekal kat sini dan tangkap lebih banyak ikan akan jadi makin tipis. Jadi aku nak cabar korang sekarang, kawan-kawan. Apa yang kita buat ialah kita hanya makan apa yang kita tangkap. Tapi itu belum semuanya, kawan-kawan. Apa saja yang kau tangkap akan jadi makanan untuk orang lain atas bot ni. Jadi sekarang ni, korang memang tengah memancing. Ed, kau mungkin tengah memancing untuk aku. Chris, kau mungkin tengah memancing untuk aku. Ed, kau mungkin tengah memancing untuk Chris. Kita tak tahu untuk siapa kita tengah memancing sekarang ni. Nanti, kita akan cabut nama dari topi. Dan apa saja yang kita tangkap secara individu, itu akan jadi makanan untuk orang lain waktu makan malam. Jadi korang boleh buat keputusan sendiri. Korang boleh saja kenakan mereka dan tangkap ikan yang betul-betul tak elok, atau korang boleh cuba tangkap sesuatu yang bagus. Tapi, sesiapa yang namanya korang cabut dari topi nanti, korang boleh pilih ikan apa saja yang korang nak bagi pada dia. Korang semua tahu peraturan? Korang tahu macam mana caranya? Baiklah, kita tunggu sekejap. Kita akan masuk dalam air dan mula tangkap ikan ni korang. Jom. Atau mungkin juga akan ada cabaran untuk yang kalah. Siapa yang dapat ikan paling teruk, mungkin akan kena tampar kat kepala dengan sesuatu. Kita tengok macam mana nanti. Korang, ini rancangan kita. Aku rasa semua budak-budak ni akan cuba dapatkan ikan yang betul-betul bagus. Aku rasa aku cuma nak tembak apa-apa je yang tak berguna. Dan aku akan kenakan diorang. Sekarang ni, aku cuba cakap perlahan-lahan. Aku tak nak bagi tahu diorang strategi aku. Tapi ya, salah seorang budak ni akan makan benda yang tak elok. Hey, korang rasa boleh tak tembak burung camar dengan spear gun? Salah seorang daripada korang mungkin akan buat sesuatu. Ada burung terbang. Baiklah, korang boleh nampak rumpung kat belakang tu. Apa yang ia buat ialah ia dah diletakkan di dalam air sedalam 1,600 meter. Mereka kata mereka kena guna lebih kurang 2,400 meter tali untuk turunkan benda tu ke bawah. Lepas tu, ia diikat pada blok konkrit seberat 2 atau 3 tan di dasar laut. Dan sebenarnya, benda tu terapung je kat sini, di tengah-tengah laut. Ia tahan semua ribut dan apa saja yang datang. Kapten tadi cakap, dia pernah hilang satu rumpung dia. Dia ada satu lagi yang lebih jauh di sana. Tapi apa jadi dengan rumpung awak? Apa?
Tali dia putus macam tu je. Dengan kapal. Apa? Kapal langgar dia ke? Ya, kapal langgar dia. Oh. Jadi kapal melintasi tali dia dan kemudian potong rumpung dia. Lepas tu, rumpung tu mula hanyut. Kos nak bina rumpung tu lebih kurang $4,000. Jadi, itu $4,000 hilang begitu saja. Sebab ada kapal yang jelas-jelas langgar struktur dia. Dan sebenarnya lebih dari itu. Diorang dapat duit daripada hasil tangkapan mereka. Jadi, diorang guna benda ni macam satu bentuk pelaburan saya rasa. Kapten kat belakang sini, cara dia berfungsi sebenarnya dia yang memiliki rumpung-rumpung ni, tapi dia sewakan kepada lebih kurang 30 orang lain di kawasan ni. Dan mereka boleh datang dan memancing. Dan mereka sebenarnya bayar dia macam sewa untuk boleh memancing dan tangkap ikan. Oi, korang tahu tak apa yang kita langsung tak fikir? Macam mana kalau salah seorang daripada kita langsung tak dapat tangkap ikan? Jadi salah seorang daripada kita akan kelaparan. Jadi korang semua lebih baik pastikan dapat tangkap sesuatu sekurang-kurangnya. Aku tak kisah pun. Ya, kita mungkin tak makan apa-apa kalau tak ada siapa-siapa yang dapat tangkap apa-apa. Baiklah. Korang semua dah bersedia sekarang? Semoga berjaya, bro. Semoga berjaya, abang. Baiklah. Kita nak masuk air sekarang. Kita tengah kejar rumpung tu sekarang. Kita nak dapatkan ikan besar, bro. Jom. Ya. Wah. Woohoo. Apa? Wow! Aku sedang berada di atas rumpung sekarang, kawan-kawan. Aku dah tembak beberapa ikan yang cantik betul-betul di belakang aku. Budak-budak tu, mereka ada di belakang aku, tapi aku nak dapatkan sesuatu yang memang teruk sekarang. Aku nak kenakan salah seorang budak dengan salah satu ikan kecil yang hampir kat sini. Dan aku akan cakap, kau kena makan tu. Jadi aku nak masuk dalam air, aku nak tembak sesuatu yang tak best untuk budak-budak ni. Jom. Kita dah habiskan satu petang menyelam yang memang epik, kawan-kawan. Korang boleh nampak matahari tengah terbenam di ufuk sekarang. Kita kena hadap keadaan yang agak mencabar untuk balik ke pantai nanti. Bila kita sampai ke pantai nanti, aku akan uruskan semuanya. Aku jumpa korang esok untuk sesi memasak. Kita akan cabut nama dari topi dan tengok siapa antara korang yang akan makan ikan sedap yang aku tembak khas untuk korang. Aku ada sesuatu yang sempurna. Baiklah semua, inilah saat penentuan. Semua lelaki dah ada di sini. Sekarang, kita akan tentukan siapa yang makan ikan apa dan macam mana prosesnya sebelum kita mula masak ikan. Jadi kawan-kawan, apa yang korang tangkap semalam? Ikan leather jacket ni. Kau tangkap ikan leather jacket?
Kau juga tangkap banyak ikan rainbow runner dan banyak lagi spesies lain. Kau pula tangkap apa, bro? Semua yang dia dapat cuma rainbow runner kecil ni saja. Aku rasa adil kalau kita longgarkan sikit peraturan untuk cabaran ni. Apa pendapat kau, Chris? 100%. Kita akan longgarkan peraturan untuk yang ini. Jadi, caranya ialah Ed sebenarnya cadangkan sebelum kita mula cabaran ni, yang kalah akan kena tampar dengan ikan terbaik. Mungkin mahi. Mungkin ikan mahi-mahi yang kita dapat semalam. Jadi, saya rasa adil kalau Ed kena tampar dengan ikan mahi-mahi dan juga dia kena makan ikan kecil yang teruk tu. Jadi kawan, itulah makan malam kau. Dan sekarang, kita akan makan ikan yang sangat sedap kan? Jom. Ed, kau akan seronok gila abang. Korang, kita tak reka cerita ni. Kita bukan nak hukum dia sekarang. Dia yang cakap ya. Yang kalah, patut kena tampar dengan ikan. Jadi bro, ini salah kau sekarang. Ini salah kau. Pegang ni. Macam kayu baseball kat sini. Hayun. Dan bro, pukul home run kat dada dia. Kau nak kena kat mulut. Tak. Kena tampar 2 kali. Sekali oleh Chris dan sekali oleh aku. Baiklah, kau dah bersedia? Kau dah bersedia, bro? 3, 2, 1, mula. Oh, itu memang teruk. Itu memang lemah gila. Itu memang lemah gila. Baiklah, nasib baik aku dapat cuba. Jom, itu memang mengejutkan. Tengok, aku langsung tak kena dia. Kawan, Chris memang terlalu baik. Aku takkan buat begitu. 3, 2, 1. Baiklah, aku akan kenakan dia. Baiklah, aku akan kenakan dia. Baiklah, sedia? Biar aku pegang benda ni dengan betul. 3, 2, 1. Oh, bro, itu memang teruk. Kita dah dapat dia, babe. Itu adalah hukuman dia. Dia terima dengan baik. Dia terima ayam Belanda tu dengan baik, bro. Bagus. Baiklah. Aku memang nak lembutkan daging tu kat muka Ed. Jadi ya, mesti sedap kalau bakar atas babiku, kawan-kawan. Tengok ikan ada jaket yang kita makan ni. Ia ada kulit yang sangat tebal yang kau boleh pegang dan kopek terus. Itu yang Kapten tengah buat sekarang. Jadi kau tak perlu pun buat macam tu. Kau boleh terus masukkan jari ke dalam lubang tempat kau tembak tadi. Dan tengok ni, kau boleh kopek terus ke belakang. Apa yang tinggal memang seketul daging yang sempurna kat situ. Hebat kan? Dia tengah gerakkan pisau sepanjang tulang belakang tu. Kau boleh nampak dia tengah angkat daging tu, kopek je. Baiklah, inilah filet ikan mahi. Filet ikan mahi putih yang cantik. Ini antara daging terbaik yang kau boleh dapat. Jadi, aku rasa ini akan jadi milik kau, bro. Aku tangkap yang itu untuk kau. Dan aku ada satu lagi yang istimewa untuk kau juga. Jangan risau, bro. Kapten tengah kelar ikan ni. Ini yang kita akan letak atas babaku nanti. Ini nampak macam sebahagian perasa yang akan digunakan untuk ikan ni. Jadi, apa yang kita ada kat sini? Bawang, Bawang. bawang putih, Bawang putih. Cili. Dan apa yang jaya apa pasal makanan ni? halia. Dan ini, kicap. Sos ini, Ya, sos tomato dan minyak. ya, oleh ada minyak. Kalau korang boleh bau sekarang ni, aromanya memang kuat sangat keluar dari situ. Baunya sangat sedap. Di sini di Bali, itu memang benda utama yang mereka guna. Apa nama benda tu? Adakah itu sambal? Sambal. Itu ke yang korang panggil? Sambal? Ya, Sambal. Ya, ini sambal Bali. Jadi, itu yang mereka panggil di sini. Ini memang benda kegemaran saya. Ia sangat pedas, ada halia. Kawan, ini memang buat kau rasa jantan. Itulah kesannya. Ini memang akan jadi masakan yang betul-betul hebat. Kami mungkin ada 4 atau 5 jenis ikan yang berbeza yang akan dimasak sekarang. Jadi kita akan cuba semua jenis ikan, tengok yang mana paling sedap. Saya rasa saya dah tahu yang mana paling sedap. Yang pasti bukan ikan Ed, itu memang pasti. Jadi, jom kita mulakan masakan ni. Memang akan jadi gempak. Sekarang kami tengah bersihkan ikan. Saya rasa kami akan nyalakan api di belakang. Kami akan terus masak ikan tu. Memang akan jadi sedap, sayang. Baiklah, korang boleh nampak sambal ni sekarang tengah jadi elok. Dia macam, saya rasa dah lenyitkan sampai jadi macam pes. Bau dia memang sangat-sangat sedap. Pedas. ya, ada benar. Agak pedas sikit. Baiklah, saya rasa api dah mula menyala. Jom, kita turun sini. Api dah menyala untuk masak. Tengok ni. Tengok ni. Kita dah berjaya hidupkan api. Woo! Ya kawan-kawan, saya betul-betul berfikir sama ada saya nak tunjukkan kepada korang semua apa yang sedang berlaku di sekeliling saya sekarang. Tapi inilah sebahagian daripada kehidupan di sini di Indonesia. Saya tak pasti sama ada korang boleh nampak anjing ni betul-betul di belakang saya. Korang boleh nampak dia kat sini, tapi dia memang susah nak berjalan. Jelas sekali kakinya patah atau sesuatu macam tu. Tak banyak yang saya boleh buat untuk si malang ni. Tapi
Apa yang saya boleh buat? Saya rasa saya boleh bagi dia korang. Saya rasa kita bagi dia sedikit ikan boleh? Ya, mari kita bagi dia sedikit ikan. Ya, kita memang akan bagi dia sedikit ikan, 100%. Jadi tak banyak yang kita boleh buat untuk dia. Tapi kita akan gembirakan anjing tu walaupun kakinya patah dan dia kena terus berjuang. Tapi itulah lumrah hidup di sini. Ini keberat untuk rumpung. Ya, ini adalah jaring tambatan. Ini adalah tambatan untuk rumpung. Jadi, berapa beratnya ini? Tambatan ini mungkin 3,5 tan. 3,5 tan. Baiklah. Dan berapa dalam ia akan dijatuhkan? Bergantung pada berapa banyak tempat saya boleh letak. Tapi biasanya saya boleh letak sekitar 1,600 meter. Baiklah. Jadi, blok 3,5 tan ini akan dijatuhkan pada kedalaman 1,600 meter. Macam mana awak bawa benda ini sampai ke 1,600 meter? Saya tolak ini dengan lebih kurang 50 orang. Saya perlukan bantuan daripada 50 orang. Awak perlukan 50 orang untuk tolak. Ya, untuk tolak dan tarik masuk ke dalam air dulu. Saya buat pelantar ikut arus. Saya perlukan 20 pelampung. Awak perlukan 20 pelampung. 20 pelampung di bahagian depan. Okey. Dan kemudian, selepas itu, saya boleh tolak ini ke dalam air hingga kedalaman kira-kira 4 meter. Okey, jadi awak tolak ia ke dalam air, kemudian buat ia terapung dengan pelampung dan kemudian awak tarik ia dengan bot awak. Ya, selepas mungkin saya sudah tolak dan mungkin sudah berada di dalam air. Saya boleh bawa ia dengan bot. Kamu boleh bawa ia dengan bot. 40 bot. 40 bot yang menundanya keluar. Ya, 40 bot seperti ini. Mereka dapatkan ini, mereka tolak ke dalam air, pastikan ia terapung dengan pelampung, kemudian mereka sambungkan 40 bot dan tarik ia. Apa? 20 km ke tengah laut? Yang ini 25. 25k. 25 km ke tengah laut. Jadi ini memang gila. Korang boleh nampak, inilah sebenarnya yang menampung rumpung itu yang kita pancing tadi. Baiklah, jadi kita ada daun pisang di sini. Apa yang mereka buat ialah mereka ambil ikan yang sudah diperap, kemudian balut dengan daun pisang. Lepas tu apa pula? Ya, okey. Lepas tu, ia jadi macam satu bungkusan kecil di sini. Sekarang kita ada dua jenis ikan. Kita ada bungkusan di sini, boleh nampak. Dan kita juga ada ikan bakar. Tapi bungkusan-bungkusan ni akan diletakkan atas api kecil ni. Whoop. Nampak memang sedap. Dan saya rasa ini akan diletakkan atas benda tu kat sana. Kita ada ikan Ed kat sini. Nampak hebat. Ed, tengok kepala ikan tu. Sama macam kepala engkau, bro. Baiklah. Kita akan letakkan benda ni atas api kat sini. Ed, itu ikan kau kat situ, bro. Ini memang menarik. Saya tak pernah tengok benda ni sebelum ni. Apa yang dia buat, dia ambil daun pisang ni dan dia, saya rasa, lenyek hujung dia atau potong. Potong semuanya. Dia potong semuanya dan kemudian apa? Ia jadi macam berus, boleh sapukan pada ikan. Ya. Okey. Oh ya Tuhan, itu nampak luar biasa. Lihat ini. Jadi ini daripada udang. Udang. Udang ya. Okey, jadi hanya letak ini. Awak letak ini dalam arang ke? Tak, letak dalam Sos. Kamu letak dalam sos dan semuanya. Okey. Baiklah Chris, mari kita balikkan ikan Ed sedikit. Kita tak nak ia terlalu hangus. Itu nampak bagus. Memang cantik sekali. Bro, itu nampak luar biasa. Baiklah, tengok ni. Kapten baru saja angkat ikan kita dari pemanggang di sini. Tengok betapa cantiknya rupa ikan ni. Ya Allah. Baiklah Ed, mari sini. Ini untuk kau, bro. Kita ada ikan Ed di sini. Tengok betapa cantiknya rupa ikan ni. Separuh hangus, separuh lagi mentah. Tepat seperti yang kau nak. Itu ya, barista mari. Memang kau sedang bersiaran. Kau sedang bersiaran. Kita ada sambal di sini. Kita ada ikan bakar. Kita ada sedikit nasi di sini. Dan kita ada bungkusan makanan ini. Kau boleh nampak ia dibungkus. Itu nampak memang luar biasa. Sekarang sedang duduk atas kotak di pantai. Kita ada ikan di situ. Sambal. Itu memang sedap gila. Baiklah Ed, masa untuk ke pejabat kawan. Tengoklah betapa cantiknya daging tu. Cuba rasa kawan. Ini hukuman untuk kau. Oi. Dia betul-betul meludahkannya ke belakang. Korang, kita takkan suruh Ed makan ikan dia di pantai sekarang sementara kita duduk dan menikmati daging yang sedap ni. Cheers kawan-kawan. Terima kasih banyak Kapten. Terima kasih banyak kawan-kawan. Cheers. Episod kali ni memang gila dan saya seronok ada korang semua. Kita akan duduk, nikmati semua ni, minum bir dan jumpa korang dalam pengembaraan seterusnya. Sila like dan subscribe. Jangan lupa bro. Shihoo! Yeah, geng!